Okey Cik, jangan lupa ya buat bayar yuran untuk anak Cik pada bulan ni. Cik Mas tak dapat lagi yuran resit. Apa? Cik nak masuk bimbingan saya? Pening kepala bila nak uruskan yuran secara manual ni. Nak melayan soalan sama berulang kali setiap hari. Kalau pelajar sikit tak apa. Ini berpuluh, beratus dan beribu pelajar semua nak kena buat urus secara manual. Pengusaha, pusat tuition dan sekolah, jika anda tak nak pening kepala untuk uruskan yuran secara manual, kata anda guna je sistem Yuran Pay. Sistem Yuran Pay ada 3 benda untuk memudahkan anda. Yang pertama, bayangkan Yuran Pay akan auto hantar reminder di setiap bulan untuk bayar yuran. Yang kedua, auto generate invoice bayaran untuk setiap orang. Yang ketiga, Yuran Pay juga akan auto generate resit dan bayaran secara online sahaja dekat dalam apps. Memang senang kan? Ada banyak lagi fungsi yang bagus dekat dalam Yuran Pay ni. Harga pun mampu milik saja. Jika anda nak tahu lebih lanjut tentang Yuran Pay, saya nak jemput anda ke sesi preview online percuma dijalankan setiap malam. Jangan lupa klik link bio di bawah.